Dalam era digital hari ini, teknologi telah menjadi lebih berkembang dalam kehidupan seharian termasuk penjagaan haiwan peliharaan, menyediakan penyelesaian inovatif untuk keselamatan, kesihatan dan komunikasi. PawTrack Pro, hasil kerja kami adalah collar kucing pintar yang memenuhi keperluan moden pemilik haiwan peliharaan dengan menggabungkan penjejakan GPS masa nyata, pemantauan aktiviti dan sensor kesihatan ke dalam unit yang bergaya dan mudah. Jadi, penyelesaian masalah bagi produk kami pula ialah ramai pemilik kucing yang menghadapi cabaran dalam memantau haiwan peliharaan mereka, terutamanya kucing liar yang cenderung untuk berkeliaran. Jadi, collar tradisional menawarkan pengenalan asas tetapi mereka kekurangan penjejakan lanjutan seperti kesedaran kesihatan atau keupayaan komunikasi. Kucing yang hilang, masalah kesedaran yang tidak terkesan atau kekurangan keterlihatan pada waktu malam adalah kebimbangan biasa di kalangan pemilik kucing. PawTrack Pro adalah collar pintar yang mempunyai pelbagai fungsi yang membantu pemilik memantau lokasi dan kesejahteraan kucing mereka pada bila-bila masa sahaja, di mana sahaja. Collar ini dilengkapi dengan teknologi GPS yang menjejak pergerakan kucing secara masa nyata melalui aplikasi mudah alih. Pemilik boleh menetapkan zon selamat maya dan menerima amaran jika kucing mereka meninggalkan kawasan tersebut yang telah ditetapkan. Selain itu, sensor terbina dalam memantau tahap aktiviti kucing, tempoh rehat dan juga metrik kesihatan asas seperti suhu badan kucing. Selain daripada itu, lampu LED yang boleh disesuaikan meningkatkan keterlihatan pada waktu malam, mengurangkan risiko kemalangan. Collar ini bersifat ringan, kalis air dan diperbuat daripada bahan yang selamat untuk haiwan peliharaan bagi memastikan keselesaan dan ketahanan untuk kegunaan harian. Jadi, apakah langkah-langkah development yang kami telah lakukan bagi membangunkan produk ini ialah: yang pertama, pemilihan komponen dan konsep. Produk kami mengubah konsep collar pintar untuk kucing menjadi produk yang boleh digunakan dengan menggabungkan teknologi seperti GPS, sensor aktiviti, LED dan komponen pemantauan kesihatan. Dan seterusnya ialah integration dan prototyping. Mereka memberi perhatian yang teliti kepada faktor bentuk, memastikan collar tersebut kecil, boleh dibengkokkan dan bebas daripada kerangsangan untuk dipakai oleh kucing. Yang ketiga ialah development of firmware and application. Aplikasi yang dibina tersebut menunjukkan video langsung dari kamera kecil, graf aktiviti, data kadar jantung, amaran suhu dan kedudukan GPS. Seterusnya ialah user testing. Doktor haiwan terpilih dan pemilik haiwan peliharaan menguji prototipe awal untuk menilai kebolehgunaan, keselesaan dan fungsi. Maklum balas menghasilkan beberapa penambahbaikan untuk kami mengeluarkan produk tersebut. Dan yang terakhir ialah finalization dan pre-production. Untuk mengelakkan bahaya, elemen keselamatan seperti mekanisme putus dimasukkan. Jadi, apakah kebaikan Smart Collar Cat? Matlamat utama PawTrack Pro adalah untuk meningkatkan keselamatan haiwan peliharaan dan mempromosikan penjagaan haiwan peliharaan secara proaktif melalui teknologi yang mudah diakses. Manfaat yang pertama ialah mengurangkan risiko haiwan peliharaan hilang melalui penjejakan GPS dengan GPS yang tepat. Yang kedua ialah meningkatkan kesedaran pemilik tentang aktiviti harian dan corak tingkah laku kucing mereka. Yang ketiga ialah menyokong pengesanan awal isu kesihatan yang berpotensi melalui pemantauan masa nyata. Dan yang keempat ialah memberi ketenangan fikiran kepada pemilik kucing, terutamanya di kawasan bandar atau kawasan yang sibuk. Seterusnya ialah reka bentuk Smart Collar Cat. Reka bentuknya yang aerodinamik merangkumi pelbagai teknologi moden yang dimuatkan secara langsung, termasuk GPS dengan fungsi geofencing, pemantau aktiviti dan kadar denyutan jantung, sensor suhu,
serta kamera bersaiz kecil dan efisien. Collar ini turut dilengkapi dengan indikator LED, tag LED dan tag pengenalan ID yang mengandungi kod QR untuk membantu mengenal pasti kucing sekiranya ia hilang. Port pengecasan magnetik di kedua-dua sisi membolehkan pengecasan dilakukan dengan mudah tanpa kabel, sekaligus meningkatkan kemudahan penggunaan untuk pemilik haiwan peliharaan. Dari segi bahan pula, collar ini berkemungkinan diperbuat daripada elemen yang tahan lama dan ringan. Bahan biasa yang digunakan termasuk silikon atau polyuterina, termoplastik TPU untuk kelenturan dan kalis air, plastik ABS atau polikarbonat untuk perumah elektronik, keluli tahan karat untuk tag ID, serta aluminium atau alloy magnetik untuk bahagian pengecasan. Komponen dalaman elektronik pula terdiri daripada sensor bersaiz kecil dan komponen tanpa wayar seperti Bluetooth atau Wi-Fi bagi membolehkan penjejakan dan komunikasi data. Reka bentuk asal mungkin telah dihasilkan melalui kaedah penyelidikan berfokuskan pengguna yang teliti. Ini termasuk memahami keperluan pemilik kucing dengan penekanan terhadap keselamatan, pemantauan kesihatan dan penjejakan aktiviti. Pasukan reka bentuk juga berkemungkinan mengkaji anatomi kucing bagi memastikan bentuk collar yang praktikal dan selesa. Prototip awal mungkin telah dibangunkan melalui permodelan 3D dan diperbaiki melalui beberapa semakan berdasarkan ujian sebenar dan maklum balas pengguna. Tambahan pula, reka bentuk dan fungsi keseluruhan collar inovatif ini berkemungkinan besar dipengaruhi oleh inspirasi daripada collar pintar haiwan peliharaan yang sedia ada serta teknologi boleh pakai untuk manusia seperti penjejak kecergasan. Dalam projek kami iaitu kejuruteraan produk untuk collar pintar kucing. Pertama sekali, kita lihat pada bahagian integrasi ciri pintar. Collar ini direka khas dengan pelbagai fungsi pintar untuk membantu pemilik kucing memantau kesihatan dan keselamatan haiwan peliharaan mereka. Antara ciri utamanya termasuk GPS untuk menjejak lokasi, sensor suhu badan dan degupan jantung, serta loceng pintar yang boleh memberikan isyarat jika kucing berada di kawasan tertentu. Semua data ini boleh dipantau melalui aplikasi mudah alih yang disambungkan menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Dengan ini, pemilik dapat melihat maklumat secara masa nyata di telefon mereka. Seterusnya ialah bahagian ujian awal dan penambahbaikan. Sebelum menghasilkan prototipe fizikal, kami telah mereka bentuk model 3D menggunakan perisian Tinkercad. Ini membolehkan kami menyusun komponen elektronik dengan baik seperti sensor dan sistem GPS. Ujian awal dilakukan secara maya untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan betul. Dan kami juga melakukan pelarasan dari segi bunyi loceng serta bahan tali collar supaya lebih selesa dipakai oleh kucing, terutamanya bagi baka kecil. Akhir sekali, kami juga memberi tumpuan kepada kolaborasi dan penambahbaikan berterusan. Dalam fasa ini, kami bekerjasama rapat dengan kejuruteraan, mereka bentuk serta beberapa pemilik kucing bagi mendapatkan maklum balas secara terus. Hasil daripada cadangan dan komen mereka, kami menambah baik dari segi bentuk aplikasi, ketahanan bahan serta ketepatan bacaan sensor. Semua ini penting bagi memastikan produk akhir benar-benar memenuhi keperluan pengguna dan bersedia untuk dikembangkan dengan prototipe sebenar. Kesimpulannya, proses kejuruteraan yang kami jalankan bukan sahaja memberi tumpuan kepada teknologi, tetapi juga kepada aspek keselesaan, keselamatan dan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Bagaimanakah akan menjalankan pasaran ini? Bagi menjalankan pasaran ini akan diadakan ujian pasaran untuk produk Smart Collar, iaitu pendekatan yang sistematik akan digunakan. Ia bermula dengan mengenal pasti kumpulan sasaran, iaitu pemilik kucing yang tinggal di kawasan bandar dan pinggir bandar, terutamanya mereka yang menggunakan teknologi haiwan peliharaan. Ujian ini akan dijalankan selama 6 hingga 8 minggu melibatkan seramai 50 hingga 100 sukarelawan yang dipilih melalui platform secara dalam talian, klinik veteriner dan komuniti penjagaan haiwan peliharaan. Sepanjang tempoh ujian, data seperti penjejakan lokasi dan pemantauan aktiviti akan direkodkan.
Oleh itu juga peserta akan mengisi borang soal subjek secara berkala dan memberi maklum balas melalui sesi temu bual kerana untuk menilai fungsi produk serta tahap kepuasan keseluruhan. Ia digunakan untuk menambah baikkan reka bentuk produk dan memastikan kesesuaian produk pasaran sebelum pengeluaran besar-besaran dan pelancaran rasmi. Seterusnya adalah siapakah target pelanggan. Segmen pelanggan berpotensi untuk produk smart collar terutamanya daripada pemilik haiwan peliharaan yang celik teknologi, golongan milenial, bandar dan generasi Z yang menganggap haiwan peliharaan mereka sebagai ahli keluarga yang sangat mengambil berat tentang penjagaan dan kesihatan haiwan mereka. Pelanggan ini biasanya aktif di platform digital, menghargai kemudahan dan pemantauan masa nyata serta sanggup melabur dalam penyelesaian pintar demi keselamatan dan kesihatan haiwan kesayangan mereka. Pemilik kucing yang membenarkan kucing mereka keluar masuk iaitu indoor dan outdoor dan ingin memantau pergerakan serta aktiviti melalui sistem GPS dan data aktiviti akan mendapati smart collar ini dengan sangat berguna. Seterusnya, di manakah kawasan untuk menjalankan pasaran ini? Smart collar akan diuji di pasaran di kawasan bandar dan tinggi bandar yang mempunyai kadar penggunaan teknologi haiwan peliharaan yang tinggi serta akses yang baik kepada perkhidmatan veteriner dan kemudahan penjagaan haiwan. Bandar seperti Kuala Lumpur, Singapura dan Bangkok merupakan lokasi yang sesuai untuk ujian awal di rantau Asia Tenggara kerana mempunyai jumlah pemilik haiwan peliharaan yang ramai. Ia juga mendapatkan golongan isi rumah berpendapatan pertengahan hingga tinggi yang lebih cenderung untuk melabur dalam penyelesaian inovatif bagi penjagaan haiwan peliharaan. Selain itu, universiti yang mempunyai kerjasama dalam penyelidikan kesihatan haiwan juga turut akan dipilih sebagai lokasi yang strategik untuk melakukan ujian ini. Ayat sekalian adalah siapa persaingan utama. Pesaing utama bagi smart collar ialah syarikat-syarikat yang telah menghasilkan peranti boleh pakai untuk haiwan peliharaan dan alat penjejakan yang mempunyai ciri-ciri serupa seperti penjejakan GPS, pemantauan aktiviti dan pengumpulan data kesihatan. Antara jenama global yang paling dikenali ialah Whistle, Tractive dan Fitbug. Whistle yang disokong oleh Mars Petcare iaitu Mars Petcare ini telah menawarkan sistem penjejakan yang menyeluruh dengan gabungan penunjuk kesihatan dan GPS dalam aplikasi mesra pengguna. Seterusnya ialah market evolution, penilaian pasaran. Peningkatan jumlah pemilik haiwan peliharaan dan kesedaran yang semakin tinggi terhadap penjagaan haiwan kesihatan holistik telah mendorong perkembangan pesat industri teknologi haiwan peliharaan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut kajian Grandview Research pada tahun 2024, pasaran peranti boleh dipakai haiwan peliharaan di seluruh dunia dianggarkan bernilai lebih daripada 2.8 bilion USD dan dijangka berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan compound sebanyak 13% sehingga tahun 2030. Walaupun terdapat pertumbuhan ini, kebanyakan produk yang ada di pasaran masih mampu kepada anjing, menjadikan wujudnya jurang pasaran yang besar terhadap peranti pintar yang direka khas untuk kucing. Meskipun kucing merupakan antara haiwan peliharaan paling popular di dunia, terutamanya di Malaysia, Eropah dan Amerika Syarikat, hanya sedikit peranti yang dibangunkan khusus untuk kucing. Masalah teknikal ini disebabkan oleh seperti saiz badan yang lebih kecil, tingkah laku yang berdikari serta keperluan untuk reka bentuk yang lebih ringan dan selamat mungkin menjadi puncanya. Oleh itu, terdapat peluang pasaran yang baik untuk memperkenalkan collar pintar yang bukan sahaja selesa dan ringan tetapi juga mampu memberikan data lokasi dan kesihatan yang tepat.
Peluang ini menjadi lebih relevan dalam era pasca pandemik di mana ramai pemilik haiwan peliharaan semakin bergantung kepada teknologi untuk memantau keselamatan dan kesejahteraan haiwan mereka. Golongan utama yang menjadi sasaran bagi kola pintar ini adalah untuk pemilik kucing berumur antara 25 hingga 50 tahun. Khususnya mereka yang menetap di kawasan bandar dan pinggir bandar, mempunyai pekerjaan yang stabil serta menjalani gaya hidup moden. Mereka ini lazimnya bersedia untuk melabur dalam produk yang mampu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan haiwan peliharaan. Di samping terbuka untuk menggabungkan teknologi dalam rutin harian mereka. Selain itu, terdapat juga pasaran sekunder yang berpotensi untuk diterokai seperti klinik veteriner, pusat jagaan haiwan peliharaan dan komuniti pencinta kucing. Seterusnya ialah perbandingan dengan produk sedia ada. Terdapat beberapa peranti kola pintar yang untuk kucing yang sudah berada di pasaran ketika ini, namun kebanyakan masih belum memenuhi keperluan khusus pemilik kucing dari segi harga, reka bentuk, ketahanan dan ketepatan data. Sebagai contoh, Pawtrack merupakan antara jenama yang mendakwa produknya direka khusus untuk kucing, namun menerima kritikan kerana saiznya yang terlalu besar dan kerap menghadapi masalah sambungan GPS. Walaupun ia menawarkan versi khas untuk kucing, reka bentuknya masih dianggap terlalu berat dan kurang sesuai untuk kucing yang bersaiz kecil atau yang aktif bergerak. Kami menjangkakan untuk melancarkan Smart Collar ke pasaran dalam tempoh 12 hingga 15 bulan selepas fasa ujian tamat. Sekiranya tempoh ujian berlangsung selama kira-kira 2 hingga 3 bulan, pengeluaran berskala penuh dijangkakan bermula pada suku kedua tahun berikutnya. Dalam tempoh tersebut, kami akan memutamakan sebarang pengubahsuaian reka bentuk berdasarkan maklum balas daripada penggunaan ujian, menjalankan kerjasama dengan pihak penilaian dan menjalankan ujian pemantauan terhadap piawaian peraturan yang berkaitan seperti keselamatan elektronik dan kebajikan haiwan. Pada masa yang sama, kami juga akan membuat persiapan untuk pengeluaran secara besar-besaran bagi memastikan proses pengedaran berjalan dengan lancar. Dan ini juga merangkumi promosi di media sosial, kerjasama dengan pempengaruh, bahan teaser serta tawaran pra-perjualan istimewa melalui laman web rasmi kami dan platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada. Smart Collar ini akan dikilangkan oleh sebuah pergilan peralatan asal OEM yang bereputasi dan mempunyai kepakaran dalam bidang elektronik, pengguna dan peranti Internet of Things. Selain itu juga, kami juga sedang menyelidik beberapa rakan kerjasama berpotensi seperti Seed Studio, DR Robot dan Late Connectivity. Dan juga kebolehsuaian skala juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pemilihan penilang bagi pengeluaran Smart Collar ini.